No, Tuhan janji banyak dengan orang-orang buat amal. Tuhan ada ayat. Dah, ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Tu di antara ayat-ayat Tuhan ada janji pada puak kita. Hei orang-orang beriman. Hei orang beriman dan orang buat amal soleh. Mudut tak dunia ni apa nama? Aku nak kifarat dosamu. Bila mu buat amal soleh, aku nak kifarat dosamu. Aku nak hapus dosamu, nak buat. Bila mu mati esok, wala najziyannahum, aku nak beri balasan kepadamu. Nak beri balasan ke apa? Ajrahum. Nak beri pahala, duit tak ada guna dah sana. Tuhan janji kata nak beri pahala kita. Pahala Tuhan nak beri kita tu balasan dia tu ahsanal ladzi kanu ya'malun. Lebih molek daripada hak muda buat di dunia lagi. Ha ni Tuhan royak kita dah. Rawan hak yang nak beri kita di akhirat esok lebih molek daripada hak kita dah buat lah ni. Kita buat lah ni apa? Kita semaya 5 waktu. Kita puasa di bulan Ramadan. Kita buat baik kepada manusia. Kita mengaji, kita berzikir, kita sedekah, kita tolong orang. Dia ya. Tuhan kata aku nak beri molek pada hang duk buat ni lagi dah ya. Gapo nama hang molek? Syurga lah. Tak ada dah syurga, tak ada dah lawan syurga, tak ada dah. Tak ada dah lawan syurga. Syurga yang paling enak sekali tak ada. Dalam ciwi tak ada dah. Tak pernah kita rasa lagi. Nabi dia pergi tengok malam Isra' Mi'raj tu pun habis terik dah. Nabi tengok malam Isra' Mi'raj habis terik dah. Nabi Muhammad itu. Sehingga dia tengok satu bangun ni besar. Satu bangun ni besar. Nabi masuk kita tengok lah syurga, nampak rumah. Rumah besar. Nabi kata, ya Jibril, rumahku ni. Nabi tanya, ya Jibril, rumahku ni. Dia kata, dah Muhammad, bukan rumah lain. Oh, Nabi ingin rumah tu. Nak buat rumah, buat dengan permata. Allahu Akbar. Tiap permata. Tengok dah kita mata semeruk, mata delima, mata apa semua tu. Hak kita buat mata cicing tu. Besar ibu tangi 200,000 semeruk. Columbia noyak tu. Allah. Badan nula surga. Kasar jatai lagi. Jejak dinding lagi, kapur nama lagi. Semua permata berlaku. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di pagi hari ini beramai-ramai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di pagi hari ini beramai-ramai kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga kepada para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana masih lagi dia limpah kurnia kepada kita. Masih lagi dia beri benda baik kita. Masih lagi segala-gala kebaikan kepada kita. Sehingga Imam Ghazali kata, Allah Ta'ala tak mati kita ni pasal dia sayang kita. Ini ayat kebaikan yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita semua. Sebab tu kita kena reti dan kena tahu bahawasanya Tuhan tak mati kita lagi ni dia sayang, bukan dia benci dak. Sebab tu kita bila dia sayang, kita kena sayang ke dia. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia kata, pasal apa boleh Tuhan tak mati kita lagi? Sedangkan sahaja kita duduk sekolah sekali, duduk pondok sekali, mati berat dah. Kita duduk nyawa lagi. Duduk boleh makan nasi lagi, duduk boleh pergi kotu-koding lagi. Pasal apa duduk kerah kita ni tak ada mati lagi, sahaja kita pergi berat dah. Orang rung kita dalam kampung tak ada dah. Ada apa orang dah. Maka dia jawab kata pasal Allah Ta'ala sayang kita. Tengok Imam Ghazali, dia duduk kaji tengok. Pasal Allah Ta'ala sayang kita, dia tak mati.
Dia tanya pula, pasal apa Tuhan sayang kita? Mung jadi gapo? Mung jadi nabi ke jadi rasul ke jadi tok wali? Dak, kita ni orang biasa je. Orang tamada le kampung. Nah, orang tamada le kampung, orang biasa, manusia biasa je, rakyat jelata ramai-ramai gitu je. Apa Tuhan sayang kamu? Boleh tak mati ni? Dia jawab kata pasal dosa kita masih banyak lagi belum taubat dengan Allah Ta'ala. Tu pasal dia tak mati lagi nak kita bertaubat. Tu tak pasal Tuhan tak mati ni. Sebab tu kita jangan lupa. Imam Ghazali kata jangan lupa, jangan lupa, jangan terlupa. Jangan dia berasa bangga kita tak mati ni. Jangan berasa bangga dengan Tuhan tak mati kita ni. Kerana Tuhan sayang kita, dia nak boleh syurga. Sampai dia tak mati, pada boleh kena. Dosa banyak, dia tak mati. Dia kerana nak kita bertobat. Nak kita bertobat, tobat. Bila dah kita bertobat, dah tinggal sikit dah dosa kita banyak pahala dah, baru dia mati. Ni dia sayang kita. Jadi dia sayang yang nak boleh syurga. Yang nak boleh syurga kita, dia ingat molek. Sini dah ulama kata, bila kita ni tak bertobat, bila kita tak bertobat, Tuhan duit segar tak bertobat, tak khabar, tak ada rasa nak mengaji, tak ada rasa nak bertobat, tak ada rasa nak buat pahala, dak galik hawa Tuhan duit segar, bang Tuhan duit sakit ni, Tuhan gati, Tuhan duit sakit, tak mati lagi. Nak wik khabar dah, gang sakit. Dia mata kena weh. Tak ada apa dah, semalam rubah dia dalam jamal. Lepas tu, tahu nampak dagu pun reyok dah. Batas hidung pun nampak bokok reyok dah, tak ada apa dah. Kecek pun tak putih mana, lidah pandak dah. Gitu tak? Masa kita dah sakit tu, hari sakit ni tu hari kifarat dosa. Kifarat dosa, kifarat dosa, kifarat dosa, kifarat dosa, kifarat dosa, kifarat dosa. Kifarat dosa. Bila pak dosa kita tinggal tak banyak dah, dia mati selalu dah. Tu. Sabit orang sakit ni Tuhan kifarat dosa. Hendak kifarat dosa, Tuhan dah hapus dosa nanah hari 24 jam. Kita duduk tak tika nak sakit tu. Tu. Bo dosa kita ada banyak dah, banyak lagi pahala dah. Dia pun mati dah. Sabit orang sakit tak supo belakang. Dia ning 8 bulan dia tak tika, buruk dah belakang-belakang. Tidak. Dia ning duk mau sakit baru ni baru klik bunyi kata Allah ICU baru ni. Segar klik pula dah rakyat tu. Tidak. Tu. Masa kita tu sakit tu kifarat dosa, kifarat dosa tu noya. Bila dosa kita kurang daripada pahala dah, banyak lagi pahala dah, mati dah. Habis setengah orang 4 bulan, setengah orang 2 bulan, setengah orang 3 tahun pun ada. Dia mata tak nak mati lagi. Bining sore ada buat kerja. Bining belakang ada buat kerja tu lelaki tak boleh buat berapa dah. Ya tu bining ni kau anak lagi, kerja lagi ya tu. Tu lelaki dia tak tika dah. Dia motor main kata mati dah weh. Kita boyak mati dah weh, kita pergi baru ni weh. Kata dia sayang tapi padan dah dia. Kalau mati pun lama dah. Duduk pun buat gitu ya. Kita orang hidup kecek. Hati nak ayat nak boleh kau Tuhan mati kita tu keadaan. Ning agama ayat kita lagu tu. Sampai tak boleh bangga dengan hidup kita. Tak boleh bangga dengan kita segar ni. Kita kena selalu jadi bekalai. Bekalai yang paling penting sekali tak ada dah. Bekalai lah tak ada dah. Dunia ni duit pitih. Harta kekayaan kita, tapi di akhirat esok nama dia pahala, kebajikan. Kebajikan nak banyak sekali. Sebab tu orang duduk atas dunia, kalau lah tahu kebajikan, di akhirat esok Allahu Akbar. Rembah kepala lah kubur esok. Sesak habis sesak. Orang sesak tu hingga lagi, dia tak nak buat talih. Orang ada duit pitih, Allah. Orang minta duit sejik 20 kau. Allahu Akbar. Kau 500 dah, 100 pun dah. Nyari hijau muda. Sesah. Dia sampai dia minum lah sesah lah. Mari bilah habis. Allah aku ni kau. Dia supah diri kita sendiri.
Geno aku hari tu tak bui. Tu orang panggil orang ada harta tapi saya nak buat khairat. Untuk nak buat khairat sah kali dah. Tu. Nah, hani amo nak cerita pagi ni ayat tu. Kepada puak kita semua nak royak keadaan kita hidup. Baik hidup dunia juga hidup di akhirat esok. Apa yang kita kena jumpa lagi ke datang. Berat ringgit kita boleh dengar lah. Tuhan dia royak lagu mana dalam Quran dia. Nabi dia royak dalam hadis dia. Kita kena pakat-pakat beringat. Pasal ini adalah kewajipan. Benda ni benda janji Tuhan tetap. Tetap gana-gana. Kalau royak ni dia dapat kita berlaku. Dapat ambo, dapat nayuk, dapat tuk menir, tuk nebes, semua dia dapat berlaku. Walau agung, walau raja dunia sekalipun. Akan jumpa benda ni. Nak lari tak leh. Ni kena lagu tu. Satu hari akan jumpa. Saya kata sakwan. Kena jumpa benda ni. Kena jumpa. Ni benda wajib nak ayat. Sebab tu Nabi dia royak dah. Cerdik bodoh di kita. Nah, Nabi royak siap-siap dah. Maka sebelum pada ambo nak terus pergi lagi ni, ambo terima kasihlah kepada nayuk kita sebanyak-banyaknya yang mana yang dijemput ambo ni boleh sampai ke sini. Dah kali pertama ambo sampai sini di rumah nayuk kita dan di bahasa dia ni tempat belajar. Alhamdulillah. Jadi dia buat urip dah, walau bukan dangan saja dak. Nah, boleh duduk dasar tapi buat pak ngajar pula sini. Likung dah macam kolek dah. Kita ni macam kolek lah panggil dia. No ya tu. Jadi alhamdulillah lah. Ya payah juga orang ni. Orang yang ada pakak-pakak nak hidup dalam agama ni bukan mudah. Kecek tak payah tapi buat ni payah. Sampai tu bukan ada belaka. Nah, nayuk ada apa orang hak pasal cak mengajar cak gapo ni padu ke agama. Gapo orang no ya tu. Dalam 3 cawak ni berapa orang yang semua. Golek kat peracung pakai seluar kerah duk kerabi kon. Dia belajar berenang kon. No ayat tu. Tak itu. Sebab tu payah juga no ayat tu. Nah, ni hak rakyat nondok ni. Ni di antara makan ni rakyat. Makan ni rakyat hak ni besar sekali. Rakyat yang boleh mengaji ya. Boleh mengaji, boleh tak ada gapo dah dia puas hati dah. Hak minggu pun ada, hak bulan ni pun ada ke? Alhamdulillah. Tu nak kata tak boleh. Tuhan tanya dak akhirat esok nayuk atau aku buat dah. Saja foto tak tubik mari. Dua kerah perut tak hari. Tak apa. Masing-masing nak pelepah di akhirat esok. Masing-masing nak pelepah di akhirat esok bila Tuhan kepik kita. Tu nak ayat kewajipan ni ayat tu. Ni alhamdulillah pagi ni. Dah. Lepas tu terima kasih belakalah Ustaz Lee kita tu email kita ni. Dia sebagai orang perasan, orang berhubung dah. Saya ambo ni jadi luar negeri lagi. Tu dah. Ustaz Lee sama Ustaz Lee lah. Saat ni Ustaz Lee juga dengan ngajar pembing tu. Ni. Nah. Lepas tu baba yuk kita tu. Tu duk kanji sekali sekali dulu. Yuk kita ni dah. Kali dah dulu tu. Tu. Lepas tu ambo terima kasih belakalah ibu-ibu, ayah-ayah semua pada pagi ni kali pertama ambo sampai sini ni. Baik, kita mari tengok. Mari tengok ayat Quran yang Tuhan duk cerita hak mau baca saat ni. Hak besar hak ni. Butin ni ya orang duk gaduh, orang duk bimbang. Gapo nama Tuhan royak dalam Qurannya dalam surah Tahrim ayat yang ke-6. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang beriman. Ni puak kita semua ni. Hak ada pagi ni ni. Nah, hak ada pagi ni sining lah. Lain pun ada. Hei orang-orang beriman. Tuhan kata. Tuhan royak kepia tu. Iaitu tuk lelaki. Orang beriman tu lelaki mula-mula. Tu. Tuhan khitab pada tuk lelaki. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu. Ya suruh kita jaga diri dulu. Mula di kita dulu. Tu. Wa ahlikum nara.
dan ahli keluarga kamu. Lepas pada mung tu bini mung, anak mung. Ha tu. Jaga gapo tu? Naro, jaga akan neraka. Jagalah dirimu sendiri, bini mung, anak mung jangan masuk neraka. Ha ni hak besar hari ni. Hak ni tak ada muka lain dah. Hari ni hak ada takut berlaku semua pok kita ni masuknya ambo sendiri. Takut bahan nanti ni. Ha dah terung nanti ni tak nak kecek dah lah. Oh, siap malam kita dah takut. Karena Tuhan kau cidah. Tuhan kata kena mati. Ya begini ya kena lalui mati. Ya tak masuk dia hidup lagu tak ada neraka. Ya tak ada hening duduk dunia tak ada. Setelah kita mati. Pas mati tu kau cisyak dah. Ha, mati tu kata tidak, Tuhan royak siap dah. Tuhan kata kena qul. Hei Muhammad, meroyaklah kepada orang keras-keras perut, keras kepala tosik kepada agama. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk takut-takut, yang kamu duk lari-lari tu, mati tu. Hati boleh tak say mati. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Hang tu ayat siap dah. Mati ni lari tak leh. Tuhan suruh Nabi Muhammad royak. Orang masa dia dulu. Hak tak hira dengan agama. Nabi bawa agama tak saya turut lagi. Dia main kerah perut lagi. Ha tu masa Nabi royak. Tuhan suruh royak. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati hak muduk lari-lari. Orang dulu lari, raja-raja zaman dulu tak saya mati. Ha, lari tak saya bimbang. Kita lah ni lari tak ada arah. Tapi kita duk mikir malam-malam. Aku ni enggak. Ha. Nak sudah lagu mana aku ni enggak. Mari dulu aku tengok datuk tu perah pergi dah. Kerah kong dah. Pergi dah. Bulan dulu baru ni 2 beranak. Ha. Kita duk mikir hak kita lah. Kita nak sudah tahu rumah kita ke? Kau di dalam bilik ICU ke? Kau tak kereta? Mati di noyak tu. Kita duk bimbang. Duk mikir hal mati. Hari kita duk belunjuk kerah jadi mayat dah. Ha, dah mukir tangan kita tu. Ha, tu di saat tu lagu mana aku ni. Tu hari kita nak mati tu. Hari orang duk ngucap di telinga ni. Mari sore dia kata, tu dia baca Quran dah keliling Quran dah. Hak tu baca surah Yasin, hak tu baca Waqiah, hak tu baca suratul Ra'd. Ah macam-macam baca doa ya. Nah, masing-masing baca doa ya tu. Orang dah jam ucap kita. Kita boleh berjam mata dah. La ilaha illallah. Kita tarik nafas dah kita. Lagu mana dah hati kita ketika tu? Ni apa panggil ciwik sutai kita. Hani nak ni masalah. Belum nak pergi jauh lagi. Kena lakoh padai, lakoh padai, lakoh baruh, lakoh Noyak tu kita nak pergi. Hani hak kita nak bingai, dia bimbang ni. Ni. Tu noyak tu innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk lari-lari, yang kamu duk bimbang-bimbang itu. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Mu larilah duk bucu mana pun. Jumpa dengan mati. Kau tak sedar aku nak mati weh pasal nagi kau lupa Ustaz. Kau lupa pun mati. Pasal nagi bakok pak nak Ustaz, mati. Nak lari tak leh no ayat tu mati. Sampai dalam ayat lain terkatakan aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Muduk mana pun jumpa dengan mati, dengan mati. Haning yang paling kita dah ini. Sampai rung kita tak kena kecek dah, buku lain tak kena kecek dah. Kecek buku mati dah hari ni. Buku wa amma no ya tu. Umur dah sikit sebanyak boralik lah mengatik ya dah. Tak sebab mahal dah tegahan nak buat kerja lah anak-anak dah. We demo buat muda-muda dah. Buat kita dia mahal sejik ya dah. Dia keliling kat tiap sejik tu lah. Banyak orang bagi.
Nah, sudah semaya apa klik. Pasal lapar makan. Pasal tarak tidur. Tu je kita. Lepas tu berzikir, baca Quran tu ya. Kita nak comel hujung ayat hidup kita. Tu nak ayat tu. Kita nak lagu tu ya. Tak ada engkau lain dah. Bolah. Kita ni sayuk dah. Kalau ibarat kata tanah tu hewin ni puluh rai lebih-lebih ni, kita kena habis lepas ni muda kita. Masa kita muda banyak mana kita kena. Orang hak joli, orang hak gapo masa muda dulu tak khabar ingat. Tak ada. Ada orang ngaji muda-muda tak apalah. Ambil dia muda dia ngaji dah duk pondok dah. Bawa ya besar ya bini ya gapo tak apa temu. Dosa tu berasa kurang daripada kita. Kita ni kat dulu kat Allah. Dia panggil peraik lepas bayi. Mana tak gapo dia tu. Nah. Gapo tak makan, gapo tak buat. Tak ada patai lari sekarang bu. Nak kaki pak meja tak makan. Hak bahasa jenis sayak tu gapo kapal terbang tak makan. Hak lain makan belaka. Misal tu tuak kau gapo kau makan belaka, tuak masa tu tuak manis tak ada kecek. Misal kita orang hak bahasa joli bahasa gapo zaman dulu nak ajak tu. Macam-macam lah. Sebab tu umur kita dah akhir ni nak. Hak ni hak kita kena mikir pertama sekali. Ni pertama kali. Hak ni besar kali ni. Tak ada dah. Kerana tu ayat dah. Tu kata dah. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad merajaklah kepada orang hak tak beri mana dengan agama tu. Hak tak beri sejid, tak beri ngaji, tak beri amal tu. Tak khabar ke diri lagi tu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati itu hak mu duk takut-takut, hak mu nak lari mati tu, hak boleh nak lari mati tu saya mati. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Tu ayat mati jumpa mu. Bila kita mati dah, summa turadduna ila alimil ghaib. Bila kita mati dah, dia mau pergi capak di dalam alam ghaib. Apa alam ghaib? Kubur dah. Tu alam ghaib, alam yang tak nampak tengok dengan mata kasar kita. Dia mau pergi tanah kubur. Bawa tanah kubur. Tu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian bila orang tanah kubur dah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tuhan pun tahulah kepada mung dalam kubur tu. Bima kuntum ta'malun, dengan apa barang hak munduk buat di dunia dulu belum mati. Dan kita dalam kubur tu hawi tahu bish. Dulu muak gotu, dulu muak goning, dulu muak gotu, muak goning tu hai buat bish. Ning kadang kita mati. Dalam kubur tu hai raya habis. Dulu mu curi lembu orang. Dulu mu curi sekerak orang. Dulu muak gotu, muak goning semua. No ya tu. Hak kita belum apung lagi minta tobat dengan Tuhan, tak apa lagi Tuhan raya so gitu. Ni bila kita masuk dalam lubang kubur tu mula. Ni kita takut ni. Tu. Tu keadaan kita lagi kerana ayat. Sebab tu benda ni kita kena sedia di awal-awal. Kita kena sedia di awal-awal lagi dah. Gapo nama iaitu amal ibadat. Amal ibadat tu ayat tu. Kita kena sedia di awal-awal. Ni ayat tu. Nah. Kerana Tuhan janji banyak dengan orang-orang buat amal. Tuhan ada ayat. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Tu di antara ayat-ayat Tuhan ada janji pada puak kita. Hei orang-orang beriman. Hei orang beriman dan orang buat amal soleh. Mudut tak dunia ni apa nama? Aku nak kifarat dosamu. Bila mu buat amal soleh, aku nak kifarat dosamu.
Aku nak hapus rasamu, nak buat. Bila mu mati esok, wala najziyannahum, aku nak beri balasan kepadamu. Nak beri balasan apa? Ajrahum. Nak beri pahala, duit tak ada guna dah sana. Tuhan janji kata nak beri pahala kita. Pahala Tuhan nak beri kita tu, balasan dia tu, ahsanal ladzi kanu ya'malun. Lebih molek daripada hak muda buat di dunia lagi. Ini Tuhan royak kita dah. Rawan hak yang nak beri kita di akhirat esok lebih molek daripada hak kita dah buat lah ni. Kita buat lah ni apa? Kita semaya 5 waktu. Kita puasa di bulan Ramadan. Kita buat baik kepada manusia. Kita mengaji, kita berzikir, kita sedekah, kita tolong orang. Ada ya. Tuhan kata aku nak beri molek pada hak duk buat ni lagi dah ya. Gapo nama hak molek? Syurga lah. Tak ada dah syurga, tak ada dah. Melawan syurga tak ada dah. Tak ada dah melawan syurga. Syurga yang paling enak sekali tak ada. Dalam ciwi tak ada dah. Tak pernah kita rasa lagi. Nabi dia pergi tengok malam Isra' Mi'raj tu pun habis terik dah. Nabi tengok malam Isra' Mi'raj habis terik dah. Nabi Muhammad itu. Sehingga dia tengok satu bangun ni besar. Satu bangun ni besar. Nabi masuk kita tengoklah syurga, nampak rumah. Rumah besar. Nabi kata, ya Jibril, rumahku ni. Nabi tanya, ya Jibril, rumahku ni. Dia kata, dah Muhammad, bukan rumah lain. Oh, Nabi ingin rumah tu. Nak kena rumah buat dengan permata. Allahu Akbar. Tiada permata. Tengoklah kita mata semeruk, mata delima, mata apa semua tu. Hak kita buat mata cicing tu. Besar ibu tangi 200,000 semeruk. Columbia no ya tu. Allah. Badan ni lah syurga. Kasar jatai lagi. Tijak dinding lagi. Gapo nama lagi. Semua permata berlaku. Kalau kita tengok lah ni sepuluh orang buat rumah dengan stelik. Lilak. Lawan mata. Tu no ayat kata bangun ni lah syurga. Pagi masuk bukan tak sudah. Masuk pergi duduk. Ambil anak bidadari duduk dalam syurga. La ilaha illallah. Sedap. Tu rawan ni ayat ni. Nak belakang tanya rawan ni, tapi tanya mengatik dari Allah. Tanya mengatik dari Allah. Sabit dalil ke apa? Dalil pas maya subuh. Wirid tak ada. Apa dah ya? Wirid tak ada. Timi dia astagfirullah 3 kali tengok makmum tak ada. Dah duduk selipar belakang dah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Timi paling tengok di belakang tak ada. Ada 3 orang lelah. Kalau tak lelah berat takut gelak. Malah lagi. Tengok malah tak malah nak wirid tu malah dah. Pak nak ambil berkat mana, nak ambil keramat mana. Tak ada orang lain ni tawah hebes puak air ulat air dah. Tidak. Hari ni kita dengar mana kata orang berkat, orang keramat. Keramat tu jauh dah berkat ya. Ni nak ayat kata orang dia ni. Tak ada amalan. Amalan tak ada. Nak amalan kena dunia maju. Dunia maju hijau rata-rata. Patah rotak 60 hiji. Apa nak tak ada? Dah nak berzikir. Tengok tak letak leleh. Tengok tu bolok tu. La ilallah. Ada tak ke tu? Tak ada. Dia buka tak letak habis licing. Tak ada muka lain dah. Mulut tengangu. Pada tak letak ada belakang. Cabut cek kita dengan mek itu. Tak ada. Pada itu mana? Dah. Dulu tak ada main ni. Jamai dulu tak ada main ni. Sampai tutup guru tutup lebar dulu. Dia buat amal sungguh. Tutup guru tu kat noyak tu koheng tu. Tu noyak tu. Babo hing tu koheng dulu tu. Noyak tu hewi keramat wi berkat dia. Orang gegek tak leh. Dari awak tegas sikit siap boleh sakit perut lah. Tu noyak tu orang jamai dulu. Tak ada. Siapa gapo? Siapa dadu gapo semua nak masuk pondok dulu. Kena minta ya juru. Tak berani dulu. Kamu ingat lagi. Nak masuk dalam pondok tu. Gino, dia biasa kena dah. Dia masuk dengan curi.
Baik cang caper habis licing dah seluar. Cuma ya tu Tuhan tunjuk selalu dah. Bila niat tak molek, bila tak molek masuk kawasan ya. Hak masuk dah duit tu pagar nak duit tak leh tu belalana tu. Tak tahu pintu pagar kat mana nak duit tak leh bila niat tak molek tengok. Mana tu? Mari diberkat amalan learning. Pondok dah tempat likung sekali. Tidak. Tempat likung pondok dah jatuh. Tahu hebat. Nak tahu hebat dah tunggu tak ada amal gapo. Tak ada sungguh, tak ada Lucio, tak ada apa nama. Tahu sungguh. Ning kita rung ke dia hari ni boleh tengok dah. Tu tahu sungguh. Dulu pada tu bomo ya dulu. Dulu maring orang tak takut, maring orang tak takut. Tidak. Orang panggil nyakit barah. Muka dalam, muka luar. Barah. Di balik bahasa Sia kata maring. Tu. Learning sebut kata maring kata go dah. Gi mau sakit 3 kali rayak sutai, kepala bubuh dah. Jing laser. Lu rambut bil cinda. Patrak tak apa beli wasbah dah. Dia cakap dia mah belum dah mati. Dia katalah sebab budak pandiaan dah. Tu dah yang penyakit maring. Tak ada tu bomo hari ni. Masuk rumah sakit tanah kecil dah. Dia tak ada hubak. Orang dulu barah siup yang ayak ya. Ni nak ayat tu. Tidur. Sakit mana ni? Sini. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 3 kali mari ya. Kerah dah. Jangan makan deh. Jangan makan pisang, jangan makan hudai. Kau dulu kau siam molek makan tak ada gapo. Tu je patah lari. Lepas pada tu sebulan ke 2 bulan lah dah makan gapo tak ada apa dah. Tu noyak mati, sel dia mati lah dah. Benih dia mati dah kena ayak ni. Nak geno dulu dia mengamal. Bo timbul mak sakit ni tahu habis. Cece tak ada ambil dak. Anak cucu tak ada ambil dak amalan tu noyak tu. Bila timbul mak sakit. Sampai ke hari ni Allah makring dan rahsia tak nak kecek dah. Lekat lombong dalam dunia. Mati dengan makring banyak sekali dan rahsia noyak tu. Mari mana? Mari dimakan nil lah ni. Hari ni nak ayat tu. Dulu Allahu Akbar. Hata nak ayat. Demi punuh. Kau tak demi punuh nyamai dulu. Asah penawar di patak pasu ya. Patak pasu dulu. Makan penawar. Kau demi ketagu-gugu kena penawar start. Jauh. Tu nak ayat tu zaman tu. Tak ada punya terima lah. Dia bergaduh harung payaban. Lah ni harung payaban ke berapa? Belah kata belah. Mari dia belajar atas kita. Apa kerah kita? Hari ni ayat tu. Hari ni ayat di hari ni. Beza no ayat tu. Kita orang Islam ni ada dah. Kita tak mengaji, tak tahu. Tuhan royak dalam Quran siap dah. Tak ingat dalam surah apa nama tu. Tuhan kata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tu ayat kata. Tu ayat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Quran 30 juz kepada Nabi Muhammad ni. Tu. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan daripada Al-Quran 30 juz ni. Ada dalam tu apa tu? Syifa'ul linnas. Jadi penyembuh bagi manusia. Penyembuh, penawar. Tengok ayat tu. Jadi penawar je. Oh ya dah. Mari dia kata TCU ayat bid'ah syirik. Tu hak lain telajak. Pasal lain telajak. Tidak. Dia buat ai tawar, dia buat ai tawar gimana Datuk tu buat ai tawar. Syirik. Syirik. Bid'ah. Siaplah dah. Hei, ai tawar ke baca ayat Quran. Baca Fatihah syuk. La ai. Tu saya buat ayat boleh jabir ustaz. Nah, mama dia bubuh lah. Apa dia mai bismillah. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
Ikat atas. Lepas tu kelik minum deh. Minum. Kenapa patut tu mari mula deh. Mari ambil mula dah air ni deh. InsyaAllah. Orang tak reti syirik. Lah, mung ni tak reti sungguh. Mengaji pak ke mana ni ayat syirik lagi ayat tu. Tuhan ayat lah Quran dah banyak. Ayat syifa ni banyak sekali. Ayat syifa, ayat penyembuh. Ayat menjadi hubak dan penawar. Tu ayat. Terus ayat dah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Setengah daripada ayat yang ada dalam Quran ni syifa, penawar. Syifa'ul linnas. Syifa jadi penyembuh bagi manusia. Mana boleh buat siuk dengan ayat Quran. Tu orang zaman dulu tu. Bukan ada bakit orang zaman dulu. Hei maring, aku tahu usul asamu. Jangan duduk dalam perut budak ni, kena terbaik. Kamu tak terbaik, aku bersumpah dengan kata la ilaha illallah. Tak ada. Baca ayat Quran siu sapu. Tu nak ayat kata. Ni keadaan nak ayat tu. Nah, dulu nak ayat. Tu. Maka kita ni bila keadaan kita ni depan kita apa nama? Iaitu mati. Bila depan kita ni mati inilah yang kita duk bimbang dah hari ni. Tak ada bukti lain. Gino kita tak takut sangat. Kerana kita hidup dunia ni tak supaya hidup akhirat esok. Tidak. Hidup akhirat esok ni hidup kekal. Hidup dunia ni hidup sementara. Maka Tuhan yang nak kiranya tekah kita hidup dunia ni. Sekadar kita hidup dunia berapa tahun? Ambil di akhir balik kita sampai mati. Itu yang kira. Dia bantu dalam banci dia. Bawa kita mati dari kubur tak ada dah. Abang kita ada taklif hukum dah. Tuhan tak boleh banci dah. Sampai dalam kubur tak ada semaya, tak ada berzikir, tak ada puasa, dah. Banyak ning dia. Hak kita hidup sama tara ning lah. Hak Tuhan beri umur kita. Kalau kita buat molek, maka molek lagi kerana setelah ciwit. Sepanjang hidup kita tak ada berakhir dah. Tapi kalau kita kena hak banyak ning Allah badi besar di akhirat esok. Mung susah di akhirat esok tak ada akhir. Khalidina fiha abada. Kekal buat selama-lama. Sebab tu Nabi kata cidik bodoh ni nak ayat kata di atas fuak kita lah. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang hak cidik ni orang selalu buat amal untuk nak buat bekal makan di akhirat esok. Lima ba'dal maut, makan lepas pada mati. Tu Nabi kata. Orang cidik tu. Wal ahmaku, orang hak bodoh Nabi kata hidup dunia ni manittaba'a hawahu. Orang suka turut hawa heret nafsu dia. Ni Nabi kata orang bodoh. Maka cidik bodoh sini. Kalau kita nak sedap di dunia, maka kita salah dengan Allah Ta'ala. Kalau kita boleh patai lari di dunia, maka kita senir di akhirat esok. Kerana Nabi dia royak kata syurga ni duk keliling pagar dia tu dengan benda yang kita benci dengan nafsu kita. Tu syurga. Benda nafsu kita tu si semaya, puasa, buat baik, kok tu haram, kok ni haram. Tak kena, kita tak kena. Tu syurga Nabi kata. Dilikongi oleh perkara-perkara yang nafsu tak terima. Tu syurga. Adapun neraka Nabi kata duk likongi oleh perkara-perkara yang ingin oleh nafsu. Tu neraka. Sabit neraka ni tak kena beringat sekali lah. Pas kita hidup learning. Kalau hidup zaman Rasulullah tak apa. Hidup masa sobat tak apa. Dia tak ada manage. Dia tak ada manage pun dengan learning tak. Sabit kita learning ada hadis Nabi royak. Umatku di akhir zaman hidup di dalam keadaan haru-hara kesusahan di akhir zaman. Pahala besar kali Nabi kata. Orang rak bawa agama di masa susah. Maka Nabi kata besar sekali. Macam pahala hijrah ke Madinah Rasul aku. Tu adalah hadis Nabi royak. Kerana susah pun kita learning nak pertahankan agama bukan senang hari ni. Tak ada. Nayuk nak buat ngajar ni. Berapa orang boleh buat ni ayat ni. Dia fikir tentang umat, dia fikir tentang rakyat lah kapun buat gitu. Tak suruh nak pakai ada klip apa nanti tunggu kiu mati. Tak ada pasal.
Ha, tu ayat tu. Ada susah kan susah. Geno tu duk keliling kita ni sing welom kita ni benda yang diinginkan oleh nafsu belaka. Nafsu belaka. Makan kita, tidur kita, berjalan kita, Allahu Akbar hari ni. Kereta tiap-tiap tangga ada. Dulu jalan kaki ya. Nah, orang sini pun tahulah nak tubik palah nak pergi penarik nak pergi mana dulu. Nah, jamai dulu nak ayat tu. Tak boleh pergi jauh-jauh kerana berjalan kaki ya. Ha, lo ni nak pergi ke mana? Bakok star ya. Kemarin ayat tu nak pergi bakok. Halu saat ni berapa berat dah. Tu tengok. Tu pergi dengan kereta kalau dia lepas tu lah 2 jam tak dah. Di mana dia boy? Di Suwarnapun. Oh, tahu. Ha, dia bibik dia nak apa? Ha ni ayat hari ni dunia maju tak maju. Lima kialah panggil bunga dunia hari ni, perhiasan dunia hari ni, Allahu Akbar. Duk keliling tubuh kita dengan nafsu-nafsu kita ingin. Ha ni ayat tu. Sebab tu benda yang melalaikan kita ni nak jadi ke syurga esok Allah banyak sekali. Benda yang melalai kita, benda yang buat kita ni ralik dengan Tuhan. Duk gaduh benda dunia lah. Banyak. Tapi banyak tu 2 perkara. Hak jadi perading besar sekali dalam Quran Tuhan royak. Tuhan ada royak dalam Quran 2 perkara yang melalaikan kita besar sekali. Yang pertama harta kekayaan kita. Oh, hak ning tak ada dah. Oh, lamdak tineng nai lo. Duk lama satu. Buku harta kekayaan. Ni nak ayat tu. Honing lah yang melalaikan kita. Honing lah yang heret kita jadi masuk dalam neraka esok ni. Dan kita lalai. Tapi honing kalau kita tak lalai, Allahu Akbar. Mung toke pula akhirat esok. Mung kaya pula lah akhirat esok. Bila mung kena guna di antara apa? Amalan-amalan menjadi sedekah jariahmu. Harta kita nak ayat tu. Ha, tu. Tuhan royak siap dah. Ayat yang Tuhan ada royak dalam surah Al-Munafiqun. Ayat yang ke-9 Tuhan ada ayat. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman, mu jangan duk loklah dirimu tu lalai. Mu jangan duk lok dirimu siapa mu tu terlupa. Ang zikrillah, siapa mu terlupa dengan Tuhan. Siapa mu tinggal ingat ke Tuhan. Mu tak ingat ke Tuhan langsung. Bapa hai orang beriman mu duk lok itu lalu. Jangan duk lok dirimu tu. La tulhikum. Jangan mu duk lok dirimu satu. Jangan mu duk lalaikan dirimu tu. Ha tu. Gapo nama yang melalaikan kita dalam tu? Tuhan kata, amwalukum wala auladukum. Yang melalaikan kita hari ni apa nama? Amwalukum. Ni Tuhan ada royak dah. Amwalukum, harta kekayaan kita. Harta kekayaan kita ni kau melalai sungguh. Ha ni. Ni mujur sesak ni. Ni sesak ni. Oh, kalau kaya tak ada lagi ni. Dia kok kerabi berat. Yang tu duduk mana ni? Lah, emang mana ni? Ada, pergi bila? Oh, 3 hari dah lah. Sampai tak ada nampak itu bagai katuk. Sampai tak dapat hati mana? Tu mana kelih lah. Oh, tu. Oh, banyak hari tangan dia. Ada. Oh, dia ajak anak dengan bini benih di kerabi. Tahu tak apa. Nah, tengok. Dia kaya. Dia benih kok kerabi. Tak benih kok menarik ni. Patah dah juga. Tu benda kau kerabi dah ayat tu. Ha, dia kaya. Tidak. Tak ada ngaji lagu ni dia kaya. Dia tak serupa dah. Dia tak serupa dah. Ha, dia kaya suti ni ayat tu. Benda ni hak panggil kekayaan kita ni, duit piti kita, harta kita kaya. Dia melalaikan kita. Heret kita tak ada nak ingat pada Allah Taala. Ada pak ngaji tak ada. Sampai jumpa tu bila pak orang main ngaji tengok kau kaya apa orang. Tengok, dia tu coli buruk dia maya. Ya ni ada bapak sati 3 ekor lah apa.
Ayat tu. Hak susah-susah ya mengaji no ayat tu. Orang pekak-pekak kaya tak ada. Duit hak juta-juta duduk dalam bank tak ada. Itu ayat. Sampai kita duduk perhati, duduk tengok kalau kok kamu hamba tu. Kamu biasa kata, ada tak kita duduk mengajar sejik ni ada tak buat putai mai duduk cokoh? Ada tak putai? Kata ni putai ni pak ni, tu pak tu. Oh ni pak ada semua ni, ada tak ada seorang hamba. Tidak. Tu nak ada ngaji tak ada. Dia cari ngaji cokoh tak ada. Ni nak ayat tu payah. Orang nak buat benda ni payah sekali ayat. Kerana benda ni kalau tak kena cara kita tak ada perintah agama ke, hanyut. Sampai apa boleh royak kata orang yang ada pangkat, orang yang besar nak boleh buat mengajar, buat apa dia payah. Payah nak pergi situ ni payah. Dia mau malah nak serabut, nak bermeh. Ke demo lah, pada sejik tak apa dah tu email ke je lah. Cari tu email, tak apa dah. Gitu tak? Tak ada mikir tentang nak wi ilmu pada. Padahal benda di pala besar ni. Tapi boleh naik tu orang lah. Naik bini dia, kawan anak dia bagi buat dia. Ni pala dia mau mari ni. Guna tempat dia usaha mari ni. Semua tu Tuhan boleh bantu dia dah. Hak demo suku tak ada beda naik. Lama duk deki naik je ambil nanya kawan mari ni lah. Kalau ambil lah ke kawan tak hari dah ambil. Ada. Tuhan wis suku-suku. Tapi nak besarnya orang usaha. Tu nak orang usaha. Nabi kata dah man dalla ala khairin kafaili. Lah hadis Nabi kata man dalla ala khairin kafaili. Siapa dia tunjuk jalan kebaikan supaya dia buat dah. Supaya dia buat dah. Tu nak kata Allah besar. Tidak, kita suruh dia tu maya sunat dah jalan semaya sunat. Dia mau kena maya sunat Tuhan kata. Sunat Tuhan ni boleh rezeki, begitu rezeki ni. Tu cuak jaga kawan. Usuli lagu mana? Lepas tu baca khabar tu, kita pun ya. Dia pun semaya lah. Palah duk semaya tu, boleh kita kata dia. Lepas dia tak ada beradu. Allah, tak ada beradu boleh kita. Kalau dia boleh 1,000, kita 1,000 tu habis suku. Man dalla ala khairin kafaili. Siapa dia tunjuk kebaikan pada orang tu supaya dia buat dah. Supaya kita buat, supaya kita semaya dah. Kalau dia boleh 1,000, kita boleh 1,000. Kita kerja sungguh je. Habis tu kita nak main ngaji, ajaklah orang tak hari lagi. Tidak. Ajak orang tak hari lagi nak ayat tu. Dia mari dengan sebab kita. Hak dia boleh pahala tu hari suku. Pak kalau kena 5 orang, hak kita suku. Hak kita mari tu hari suku. Hak kita ajak orang kan 5 orang, 5 boleh kita. Ni nak ayat tu Islam. Allahu Akbar, tak ada dah. Ni keadaan ayat. Sebab tu Tuhan ada ayat ni, gapo jadi penghalang kita. Gapo yang jadi penghalang kita dalam ibadat kita dengan Tuhan, ialah harta kekayaan. Tu Tuhan kata amwalukum, oleh harta kamu. Harta ni apa panggil jadi siapa yang kata upasak, penghalang, batu letak untuk kita tak boleh buat ingat pada Allah Ta'ala. Tengok kalau orang ikut darah, orang ikut menesta tu dia galik dengan anak dia. Tidak. Dia galik dengan anak dia lah. Tak ada ngorek. Tak ada kelak lah jok. Duk gila dengan anak dia baru ni. Allah. Duk kecil yang kuda kopi. Duk semaya tak ada dah. Duk serambi. Tak ada kecil muka lain. Kecil anak dia. Dia mau berbaju apa. Kawan tu ada 4-5 tu nak sulak tu. Mapuh pula tu. Kawan tu tak baca dulu lagi. Demo. Kawan ni dia baca dulu. Cak tu. Cak tanah ubah tu. Tu ke? Dah. Sampai dia mau jadi molek. Dia mau usaha tahun ni boleh macam tu. Kakak 1,800,000. Berapa rai dia mau? Tak ada banyak rai kali. Kalau 13 rai tu. Allah. Ni orang baru ni kawan tanah banyak sikit ni. Dia kerja tu. Tidak. Sabar bang Gorik tak ada. 3 dekat ada sekarang je. Tubuh ngadah tu. Tu ibadah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tahiyat awal.
Dia siapa bunyi. Ai curuk-curuk ke dagu, ai semaya. Allahu akbar. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Timi Allahu akbar. Naik rakaat yang ketiga dah. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang waladdallin. Dia mengatakan dia panjang. Mak lazim. Pada hayal teh. Hayal teh. Waladdallin. Wasalga. Nak kena hunggar tak ada klik lah. Ha ni buku anak deraya ayat tu. Puak turun nak, Orang bang ngorik bau katuk payung. Kata ke bang ngorik tak katuk payung. Tu buat turun nak ayat tu. Hak nampak ciak-ciak di bulan puasa. Hak bulan puasa nampak ciak-ciak kata orang gila ke harta. Tu hewi bulan Ramadan sebulan untuk amal ibadat. Untuk nak proseskan 11 bulan dosa kita nak buat lagu mana. Bulan Ramadan lah untuk nak kamus semua. Tapi dah bulan puasa dia cuai ukak jual. Tu. Malam bangun pukul 3 bangun dah. Pukul 3 bangun dah tak subuh lagi. Bukan sunat tahajud kukunyo. Kukunyo nak menyayu. Takut tak ada esok nak jual. Ha tengok. Pas bawa rebel pula bau katuk payung kot nak klik. Pas nak terawih biar mana. Main pukul 3 semalam bangun tak ada tidur lagi. Sudah buat siap belakang dah kita dah. Ha nak sudah apa pukul 11 waktu bagi dah. Muak kereta siap belakang dah. Berapa takung berapa bekah noyak tu. Hok ningko tu hok ningko dia 7 8 noyak tu sudah ningko. Noyak tu letih lah. Cari duit. Allahu akbar. Ha ni noyak tu. Bulan ibadat cari duit tak ada nak semaya terawih. Pas bulan lain tak nak kecil terawih tak ada. Bulan lain sudah rajin lah. Tak ada. Kelak buah ping dah. Kelak siapa main ngori Allah bismillah dengan cuk tu cuk jual dia tu. Bismillah. Allah bini dia kerak demi semaya tak ada dah. Dong. Sudah tegak tak tem. Subuh tu bangun aku kunyon mai subuh. Apa nama Yesus? Nak semaya esok bangun kaget. Belum subuh pukul 3 tu. Leda tegak nak kunyon tegak ambil semaya esok maya sudah. Sudah tegak lah dah. Menumbuklah pan go tupang go ning ke ramah nyono ya tu siap dah. Siapa ke subuh? Berhenti subuh tak Allahu akbar. Sudah subuh siap lah kau sambung perau sampai ke cerah pukul 7 pukul 8 pukul 9 akik boleh letak dah apa ni sejuk sikit dah pukul 11 ring dah. Tiap-tiap hari bulan Ramadan cari duit nak ya tu. Ni nak ya tu. Sahabat kata buku harta ni Allahu akbar. Tu cari bab buku harta ni bawa kita pergi tenuh banyak mana. Dulu tukar mek dah ada, tak apa, tak balas dia beradik. Cik dah ada, tak ada gapo di rumah tu lah ya. Bocik mati, mek matilah, balaslah anak 5 beradik bubuk saka. Bubuk saka, bukan banyak. Ada tanah sepitu tepi jalan besar sikit, makanah tu belakang tak jauh. Kakak yang kata mumbik nung lah relung pukul nak buat kera apa? Pukul kita wajib kita buat padi dah lah ni. Kena hai pohon apa ni pohon hai upu juluk lah ke. Dah sama tak jauh balah dia beradik tak tegur ke mari. Buku apa tu? Buku harta. Hari abang dia mati tak ada kita tengok dak mayat, tak ada kita hantar mayat kubur dia. Tak tegur lama mana dah. Buku saka, buku harta. Bukan banyak. Bukan beratus juta. Tanah sepitu orang dia minta lah 250 ya. Kita tengok. Adik beradik hak tu baik sejalan ya. Dulu dia tak riba mek dia berak tak faham mek. Dia isak kau pek kecuk mek tu lah. Tengok tak kena adik beradik buku harta tengok. Tak ada. Cuba tengok hak sebenar ayat tu. Apatah lagi kalau hak ipik setara tak ada kecek dah. Tuan-tuan Datuk ni enggak ada setara dengan dia ke habis. Jika kali tak betul tu pagar. Pandai je pocok tu.
Cek. Napa ada sini dah? Bawa kecak ada sini. Kabar apa lama boleh setor dia. Kabar apa boleh sedepar dia. Ngana ya, banyak mana orang kelau dengan harta dunia. Orang kanak dengan harta dunia tak ada kira dah akhirat lagu mana tak kira dah. Hani nak kata buku harta kekayaan ni melalaikan kita daripada ibadat Allah Taala. Sibuk dengan harta nak tak kenal siapa. Orang ada upah bedil orang buku gapo. Orang ada upah bedil orang buku gapo. Clear tak tu baik dah weh, upah bedil. Cuk. Tidak. Ada bubuk tanah dia no, bakat nak belaka. Kau ni pun nak bayar ni sama nak belaka. Tu ya. Buku harta besar sekali tengok. Balah adik-beradik pun buku harta. Jiran tetangga buku harta. Semua buku harta kekayaan. Kesenang demi kesenangan dia. Hana ya Tuhan duk royak le Quran ni bukan hak mo dak meteng-meteng duk gamuk-gamuk kat mo dak. Ni hak ada Tuhan duk royak dalam Quran waktu before kita nampak dengar. Yang kedua gapo melalaikan kita banyak sekali. Sebab tu kena ingat molek. Kita ada harta tak apa banyak tak larang. Harta tu harta halal. Lepas tu buatlah khairat banyak. Kerana kita makan sepinggir yo. Kita makan sepinggir yo, orang sesak pun sepinggir, kita pun sepinggir. Ingat molek. Tapi kita kena banyakkan jariah-jariah. Kerana sanalah hak ni kita nak tupai dia, tak ada dah. Hak Nabi dia royak sedekatin jariyatin, sedekatin jariyatin. Tu nak ayat kata. Jangan saya. Bukan kita wi ke orang, kita tolong, kita sipai duit kita kepada masjid. Kita nak ambil akhirat esok. Akhirat esok lopak kita muju. Bila kita buat banyak, bila kita wi banyak. Allah muju kawan muju Allah. Hari tu dia rasa tak sewi dah. Tapi kok mana wi 1000 hari tu. Muju nama ayat tu. Ni. Tu. Orang ada duit pitih lah. Kena banyak sekali ingat molek. Kerana di hari kita tinggal lagi habis. Tak ada gapo. La ilaha illallah. Kain kapal 3 lah. Kain putih. Kereta baru tinggal. Kebun banyak tinggal. Semua tinggal pas kebining tinggal habis. Bining kita jangan-jangan terdemo dah. Katil hak kita ada tidur tu orang lain mari tidur pula. Kereta hak kita hak beli rumah tu orang lain pula dah didebat. Lah gerai hak kita cakap ada malih nama muka lain pula dah. Tengok. Gapo tak lewat gigi pelau pun cabut juga. Gigi pelau cabut juga tak ada wagi dak. Allah, nak ayat tak ada sungguh kita gitu. Hasil ni dah kita duk paling tengok lah kubur esok. Paling tengok gapo nama kesusahan yang ada dalam kubur. Siapa dia nak bela kita? Lain dah ada selain daripada amalan soleh kita. Benda ni nak bela kita nak sendiri akhirat esok ni. Di antaranya sedekah-sedekah kita. Di antaranya baca Quran kita. Tu nak ayat tu. Dalam hadis-hadis Nabi nak ayat. Di antaranya puasa kita. Di antaranya semaya kita. Ni orang nak senir dan kubur esok ni. Ni benda ni. Ni. Tu. Talih orang nak buat khenak kita dan kubur esok. Puak ni duk jaga amalan kita jaga ni. Jaga. Kita tak boleh buat gapo dah dia mati. Dia mati kita tak boleh buat gapo dah. Kita bunyi duk bekai tak boleh buat apa dah. Kita duk bekai tak boleh buat gapo dah. Akhirat esok amalan kita duk jaga kita, keliling kita. Bila ada benda mari nak khenak kita, amalan kita tu. Jangan masuk. Masuk temu aku dah. Pahala Quran kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita. Mu masuk temu aku dah. Gombol dengan aku dah. Boleh sakit lah mu. Masuk. Tu nak ayat tu. Membela kita. Sampai Nabi suruh kita buat amal khairat banyak. Sampai dalam ada surah apa? Surah haji tu. Saya kata,
Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Tuhan kata, hei orang-orang yang beriman. Tu. Irka'u wasjudu, hendak rokoklah kamu dan hendak sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, sembahlah akan Tuhan kamu. Waf'alul khair, buat gatik kebajikan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan harap-harap muntu berjaya dapat kemenangan di akhirat esok. Tengok Tuhan ada ayat. Mula-mula Tuhan suruh semaya. Irka'u wasjudu, rokok sujud, maksudnya semaya. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan mu, jadi sembah pujera. Jangan ada sembah muka lain, sembah Allah. Lepas tu tak ada lagi semaya saja. Tak ada lagi kita semaya saja, semaya kolek-kolek tak ada orang lain. Waf'alul khair. Tuhan kata pula, buatlah kamu akan kebaikan. Khair mana kebaikan? Kita kena tambah dengan kebaikan lagi. Tidak, sekadar semaya tak boleh pergi. Kerana Islam nak masuk surga Tuhan ni bukan sekarang. Sebab kita pakai nasi lah, gula cokor berasa. Ambil nasi puak-puak. Tak sempurna, kena penuh nekat. Lapar mata. Ada dengan ulet, ada dengan budu. Tu ada go tu ada goning, bau kita makan sedap. Tu nak ayat kata bau dah sempurna. Maka kita nak sempurna dalam amal ibadat kita ni, satu kita kena tunai semaya, jangan tinggal semaya. Tapi semaya saja tak ada gak, kena ikuti, kena serem. Saya kata kena serem, kena tambah. Gapo waf'alul khair, buatlah kebaikan. Gapo kebaikan? Boleh buat belaka kebaikan. Benda tak canggah dengan agama, itu adalah kebaikan. Benda pedah tak kira dah. Tolong orang, buat khairat, berzikir, baca Quran. Padu pada anak yatim, semua tu panggil kebaikan, berlaku kebaikan. Mari hipung dah ni letak di atas semaya, capu dengan semaya. Tu kita baru dapat la'allakum tuflihun. Dapat kejayaan, bakat kejayaan. Hari ni ayat kita orang Islam bukan sekarang. Saya kata nak masuk syurga ni laising layang. Banyak-banyak perkara. Sebab kita makan nasi banyak-banyak perkara. Bukan sudah ni sekarang. Hani kesempurnaan kita seorang Islam ayat tu. Tuhan royak caci dalam Quran. Tuhan royak caci dalam Quran. Hani kita di hari ni tak boleh. Sebab tu hari ni geno-geno kita kena buat kebaikan. Maka di antaranya ngaji ni. Hak kita dah ngaji dah. Hak minggu pun jangan tinggal lah. Nama hak minggu ada 18 orang. Lah tengok ke mana tu, tengok ke mana bila 18, 25 sekali ngaji. Agak gila satu. Kena ramal puan ni. Kena ramal puan ni hak minggu hak minggu tiap minggu tu. Hak sebulan sekali tu kena beramal lah. Kena beramal ya tu. Kerana benda ni dah kita nak bawa tak ada, dah percaya ambo lah. Tidak Tuhan tak royak kata orang duduk dalam kubur tu tepik tu dah. Kena ingat tu Nabi kata orang duduk dalam kubur duduk supaya orang lemah air. Tengok tu pada dah. Kita nak tahu gutung tak gutung, ketika kita nak mati tu pada dah. Ingat molek ni. Bila nafas kita ada di halkum ni. Iza ja'at sakratul maut wa antum hina izin tanzurun. Bila nyawa ada di halkum ni. Sakratul maut. Kita sini panggil apa? Dultih. Orang Malaysia panggil kita dul nazak. Orang Malaysia ni panggil dul nazak. Kita sini panggil dultih. Yang tu kita tengok lah weh dultih dah tu. Oh tu Allah deh, tu deh. Kita tengok. Gimana tu? La ilaha illallah. Orang duduk tanah dengar lagi dengar. Setengah-setengah orang Tuhan nak tunjuk. Kadang-kadang 2-3 jam tak pergi lagi. Tu Tuhan nak tunjuk pada orang hidup dia ni ada khadir besar atas dunia dulu ni.
Dia ni ada kadi dengan Tuhan besar ni, Tuhan wak ulama. Roh payah nak tubik. Tu seksa. Wa antum hina izin tanzurun. Tuhan kata tekah muda tarik nafas kerak tu, Tuhan tunjuk dah gambar. Muda tengok dah. Gapa nama tengok, ulama kata dua gambar Tuhan pandai kau tu. Tekah kita dah berakut nyawa dia letih dia nazak tu. Dua gambar. Kalau orang saat ni tu orang molek, pahala banyak, kebajikan banyak, suka buat baik, suka kedemak ke orang. Tidak, Tuhan tunjuk gambar syurga ketika tu. Tuhan tunjuk gambar syurga. Situ kita tengok air muka orang mati senyum. Ya tu baik mak senyum. Kita risau kami tengok pak. Allah, supaya duk tidur deh. Tengok senyum dia muka dia tengok molek mayat dia ni. Cara tu. Saat ni Tuhan tunjuk gambar syurga. Harap. Tu tekah kita duk gerak-gerak tu. Tuhan tunjuk dah. Kita duk galik dengan gambar tu. Kita senyum. Kau tu baik dah. Pish, tu baik. Dengar nampak di muka kita senyum. Ada orang hak jahat, orang hak tak ada amalan ayat tu. Tuhan tunjuk gambar neraka. Gambar neraka dia terkejut muka dia. Kita tengok muka mayat setengah orang kejut, nampak kejut. Nampak kerut. Nampak masa. Saat ni Tuhan tunjuk gambar neraka ke dia. Orang tua tak kena. Tak molek mana. Mayat mula jeng ni tak molek mana dia kata. Dia dah tahu, aku tengok orang tua dia tak molek. Nampak kerut, nampak terkejut itu. Yalah, dia tengok gambar neraka, dia terkejut. Dia terkejut dengan gambar neraka, api dia Allah. Dia tahu kata dia ahli neraka dah. Hang nak ayat tu. Hani keadaan dia. Situ lagi Tuhan tunjuk dah dekat mati. Tapi tak ada siapa dia royak kita buat tamanda. Masa dia mati tak nyawa tak kaget. Sampai tak kaget. Tak rasa takut gitu. Hani keadaan royak. Belum masuk dalam kubur lagi. Ni apa panggil mukaddimah baru. Duk aku nyawa baru. Apatah lagi orang usung di kubur. Dari sungai kubur ke Allahu Akbar. Sebab tak ni kok. Kalau orang tak molek dia supah orang ngusung. Orang ngusung pak orang dia supah. Ia kata dengan sederah-derah dari hadis Nabi kata. Hadis Bukhari, hadis Muslim doya. Dia kata kena ya wailaha aina tazhabu nabiha. Suara dia dekah. Tapi orang ngusung tak dengar. Nyawa pergi kubur. Payung dah deru lep belakang teruk tu. Roh winjan kita duk jalan sekali dengan orang dengusuh tu. Dia kata kena, ya wailaha aina tazhabuna biha. Celaka, benda pergi mana? Serah-derah. Nabi kata lau sami'a la sa'iqa. Kalau dengar suara tu pakai pelung, buah tengah dah. Tu Nabi kata lah hadis. Kita tak dengar tu, tak boleh dengar telinga manusia. Tu suara winjan kita je kata. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Celaka mun pergi mana aku tak segi kubur aku takut. Tu winjan kita kata ke orang ngusung. Ni orang jahat mati jahat, orang tak ada pahala. Ni ya. Pak kena jumpa belaka ni. Ambo-ambo ni jumpa belaka ni. Bila tu? Hari dia. Tu hari tu. Hari orang nak kapal kita tu. Nak beringat belakang hari ni ayat tu. Ingat molek. Beringatlah semua molek. Sebab tu sedekah jariah banyak. Belum nak habis nafas di hidung. Hari ni, untuk hari ni. Carilah sejik mana dia buat. Carilah balasah mana dia buat. Carilah tadika mana dia buat. Bui dah duit hari ni. Kalau duit banyak, 1,000 setepak. Kena banyak lah ni. Ingat molek. Takut dah mati dulu ya. Dah mati dah kecil dah khilaf ulama. Setengah tak siapa, setengah tak siapa. Tu. Tapi kalau kita we learning, nenon 100% siapa hak kita. Kenapa tu? Kerana kita beli kereta boleh 700-800 ribu. Kata ada buat sejik tak boleh 1,000. Bodoh benar kita. Hak ni kereta ni buat naik ya. Hak ni nak perakan ciwik dengan neraka. Nak perakan ciwik kita dengan neraka. Geno kita buat sikit. Buat main-main.
Pas perakan siapa talak ciwit talakkan dah. Kalau mu sergo sampai bila tak sudah. Gena mu buat sikit. Tak nampak bodoh itu. Tak tengok cua kerau kita wah banyak. Ha ni tengok mikir molek. Mikir molek ingat molek. Lepas tu je sekaligus ya. Tengok duduk tak dunia ni dah. Tak ada dah. Kata pergi siapa dia nungkit siapa di pada masa esok kena tengok duitku doa sejik lah. Tak ada dah. Learning ya ukat tu hewi kita ni banyak ni ya. Ha ni ingat molek ni. Ha sebab tu goning hok besar sekali Nabi royak. Sedekah jariatin sedekah jariah. Kerana pahala tak habis-habis. Hak lain habis. Hak kita duk jamu demo di kedai kopi. Duk bayar gasi gabu. Duk wi sayur dia tu, duk wi nyo dia tu, duk wi deria dia tu, duk. Nah itu. Hak tu ya cup dah kita mati. Tak ada dah. Pahala hak tu cup dah kita mati kerana kita tua. Tapi sedekah jariah dah. Hak kita buat sejik Allah. Kita duduk kubur. Itu bila kubur. Pak kena 100 hutin sejik tapi 1.000. Bini kita 1.000, kita 1.000. Allah, 100 hutin sejik tu serai kita lah kubur. Pala. Patah seni lagi kita. Hak ni kita nak timai dak akhirat esok ni. Kerana kita wajib kena timai berlakon. Ni. Wajib kena timai. Tuhan royak lah Quran siap dah. Wal waznu yauma idzinil haqq. Wal waznu yauma idzinil haqq. Timenge di hari akhirat esok itu sebenar. Hak mana sebenar? Saya kata tejing bukan lolok-lolok dak. Faman sakulat mawazinu. Siapa-siapa pergi berat balik pala. Faulaika humul muflihun. Orang ninglah berjaya. Waman khaffat mawazinu. Siapa dia pergi rengeh balik pala, pergi berat balik dosa. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Orang ni lah masuk dalam gulungnya orang rugi. Orang rugi tu ya dah. Ha, apa kita nak pergi mega apa hari ni? Wirid semaya malah. Baca Quran tak ada. Tak nak kita apa? Dosa dan hari. Dosa mari mana? Dosa mari nak. Naklah banyak sekali dosa. Apa kita berhina? Ada beli gapo pun rau. Mana? Tu kita jalan nak tengok demo-demo adalah. Nak beli bakar, ada lagi beli orang tak habis lagi. Dah rokok, ada rokok lebih banyak apa? Rau saja ya. Rau tengok. Temu dengan Tino, tengok Tino. Temu buah ke apa, klik hari temu ngagung lek ngopak demo. Dosa tak ada putih aduh. Lek pahala tak ada. Nak ada kena wirid lepas maya tak lekat. Wah nak ngatik suku tak nak cek apa orang yang pergi wasbah ngatik suku. Tidak. Tak ada. Pas nak kita mega pun dah akhirat esok. Cuba cek tengok. Celia tengok setiap hari. Ha, sini dah kita bimbing sekali. Banyakkan jariah. Tu amu boleh royak situ saya. Ini satu benda yang nak melepaskan kita daripada azab Allah Ta'ala. Bermula dalam kubur sampai ke hari akhirat esok. Ha, tu. Nah, itulah hamba rasa setakat ni lah. Ha, pagi ni. Dan sebagai mukaddimah. Nak buka anak koci, nak cah bateri jadi pakat masuk api belaka. Ni kita kena mikir buku mati tak ada dah. Apa yang kita nak masuk surga, doyak orang masuk surga. Masuk surga ngagap apa? Tanya seorang masuk surga kawan. Tengok semaya tak tinggal kawan ni. Semaya so tak reti lagi. Bukan semaya so Tuhan suruh. Banyak lagi. Tu, noyak tu. Kena proses-proses banyak lagi dia daripada semaya noyak tu. Ha, tu noyak tu. Nah, sebab itulah panggil benda ni benda besar duk dapat kita. Kalau kita malah kalau itu tak ada jalan. Ha, ni noyak. Benda ni benda camping. Engkau tu royak dah aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada akan jumpa dengan mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau mu lari ke mati, mu hidup dalam peti teri. Peti orang teri dengan kau tu, peti besi. Dan mu buat dah luah ni. Pak segi kita dah dengan bini kita lari. Takut malikul maut masuk. Walaupun mu lari dalam peti sekali pun kena jumpa dengan mati juga. Tu walau kuntum fi burujin musyayyadah.
Kamu lari hidup lah peti orang teri sekali pun kena jumpa orang mati. Malikin boleh masuk juga. Bukan duduk lah peti ni kerah lagi. Kena habis oksigen apa dulu dah. Tidak. Tu nak ayat kata. Buku mati nak lari tak leh weh, lari tak leh. Hani nak ayat tu buku amalan. Nayuk yo wak dah. Ni nayuk wak ngajar ni. Banyak dah. Pada akhirat banyak dah. Wi tadi katu, wi tadi kan dalam tambung dia, kau lain lagi ni. Banyak dah. Buat kita hari ni tengok. Buat kita hari ni. Wi sekolah kita hari ni jangan saja. Ita-ita kata sejik mana, malas mana. Tanah kubur nak beli nak buat itu nak mana. Beli dia tu. Ni sedekah jariah. Hak ning dah cahaya embuk lah. Kalau kita harap kat anak kita tak ada jalan. Kalau nampak cerak-cerak dah. Nabi suruh tinggal anak soleh. Tapi kita ada jalan anak kita. Anak semelih dah. Anak semelih mek. Hak semelih mek dah banyak anak dah. Allahu Akbar tengok anak. Ni. Kalau ada anak soleh kata sedekah jariah dah. Anak soleh pula dah. Allahu Akbar muju lama. Butung. Tu. Anak kita tiga beradik Allah jadi anak soleh. Anak orang baik bukan nanti aling. Bukan nanti boleh buka pondok dah. Anak soleh ni anak semaya hebat, supaya orang ramai-ramai. Lepas tu dia berdoa semua, ya Allah Tuhanku, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunlah dosaku ya Allah dan dosa dua ibu bapaku ya Allah. Membagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dua ibu bapaku dalam kubur ya Allah. Ya Allah membagilah ya Allah pada dia serahmat banyak ya Allah. Sebagaimana dia letihnya peru aku dulu ngasuhku aku kecil-kecil dulu ya Allah. Ya Allah ampunlah dosa dia ya Allah. Dosa kecil dosa besar dia Allah. Tu anak soleh. Dia semaya minta doa, dia minta doa dua ibu bapa. Ni anak soleh, ada dah. Ni Nabi suruh tinggal ni. Pak kalau sedekah jariah kata anak soleh kata Allahu Akbar. Dua benda besar. Lepas tu ada ilmu pula ngajar Quran malam-malam lepas ngori. Ngajar tadika, ngajar sekolah, ngajar tak apa-apa tak apa. Tak kira ilmin yang tafa'u bih, ilmu naf'a'. Ajar dia buat jala pun tak apa. Ajar dia buat cendol pun tak apa. Ajar dia buat akak pun tak apa. Ilmu nafa'ah tak nanti ngajar Quran. Tak nanti ngajar kitab. Ajar benda nafa'ah kau ke. Kita pandai cendol, dia mau tahu cendol mau teh ye ke kalau bulan puasa parting star ya. Waktu baik palah orang bubuk cendol dia. Dalam butir besar-besar. Lepas tu lembut molek. Telai tak berasa anak budu dah. Krok. Lah laku dia kata ajar dia ajar. Dia tak susuk ilmu dia ajar. Dia kata mati ya akak. Mati ya enggak akak tak ada dah. Ya biasa kau mula cek dia dulu. Mula tuk dia ambil dulu. Tuk dia dan dulu poming tak ada akak. Lembut akak dia. Allah akak dia mulai kerah. Pati banyak nak labur. Hak dia lembut lelek sepuluh lidah la. Allah akak. Serta bulan puasa weh orang tahu. Misal dah tu. Ilmu dia jangan saya. Ikutlah ada gapo ilmu dia nafa'ah itu demo. Ning nak ya atau amalan kita di akhirat esok. Benda tak ada kena mengatik dak benda ni. Ajar wicar demo nanti timo akhirat esok. Bila nak timo, hak nampak sekali kita bila kita duduk dalam kubur esok. Padahal boleh dah lah ni pun kita buat sejid dah lah ni sejid hanya kita buat ada dah dalam banci kita masuk dah tu heboh dah lah ni dia capur dengan semaya, dia capur dengan zikir kita dah ni kalau kita buat sejid atau tapi tak nampak lagi kita duduk lah ni tapi dah mati esok tahu dah bila tidak akhirat nampak ni sejid Allah ngujurnya buat kena banyak utis sejid haning nak ayat tu kita tak ada dah. Ning jalan-jalan nak melepas nak dapat syurga Allah SWT. Kalau nak sebai lagi ke datang. Kalau nak seni dalam perjalanan ni kita nak menuju ke akhirat. Ning lah jalan ni dia nya. Tu nampak lagi tu amal ayat ni. Ning nak ayat tak ada dah. Ni pembukaan kita ni besar mula kali. Besar kali ni lah. Dah. Berasa setakat itulah dulu. Pada hari ni untuk pada hari ni kali ni insya-Allah taala kalau ada temu yang ada apa pula terjumpa pula tadi pendek kata kita kena belajar bila belajar kita buat amal
Ha tu ya. Lepas tu kena tahu banyak kita benda nak pergi akhirat esok kena tahu banyak. Kena tahu banyak kita. Kita lah ni duk ngaji kau sejak apa ngaji kitab banyak. Kita ngaji kitab. Kitab pun kita ngaji hukum makan banyak. Bab semaya, bab puasa nak tahu belaka. Dan bab muwafiq masbuk nak tahu. Tapi benda ni kena buka banyak. Tidak. Ha kena buka banyak. Benda dalam kubur lagu mana, daripada masyarakat esok lagu mana. Nak meniti siratal mustaqim lagu mana, neraka lagu mana, dosa gapo kata orang tino, dosa gapo kata itu laki, kena ada tahu. Hang kena buka tu. Banyak kita tak tahu. Ha, itu tak? Ha, tu. Hak ngaji ni pun kena ngaji juga. Kena ngaji juga. Kadang takut buat amalan tak betul. Semaya tak betul, usolli tak betul, niat tak betul, buat tak betul, siap dah. Cukup dah. Ha, tu ayat tu. Nah, kita kena ngaji ayat tu. Tu di antara yang kita kena sedia di hari ni sebagai bekalan kita nak pergi kepada akhirat esok. Maka setakat inilah hari ni sebagai mukadimah permulaan kita di hari ni. Nah, alhamdulillah hamba boleh sampai sini kali pertama dah. Kali pertama sampai sini alhamdulillah. Tu tengoklah lagi kedatangan tu lagu manos terus gila. Tu insya-Allah taala. Maka di akhir ni sekali lagi yang terima kasihlah kepada Nayuk kita, sekeluarga dia dan juga tim ngam dia semua dalam ungkap Borihan Suan Tambun hak dia ni. Terima kasih belaka. Dan kepada Tuan Ebe, Tok Meneh dalam Tambun ni, nah, terima kasih juga. Dan kepada ibu bapa kita lah. Tok Ime, Tok Khatib, Tok Bila sini dan kapu-kapu jiran. Terima kasih banyak-banyak yang boleh kita bakal dengar, bakal mengaji belaka di hari ni. Tu dah. Maka sekadarnya dulu amo sudahi dengan lafaz yang beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni wi ketah kamu ni? Kau mana ni? Mana wi duit? Wi ketah. Soal le berkali deh. Ada 2, 3, 4, 5 soalan weh. Sah dak. Sah ke dak? Yang saya kampung ni dah. Sah dak. Bapak beri wali kepada anak zina. Nak sah kena bukan anak dia. Dah. Hak ni pun ingat molek lah ni banyak ni. Molek dah tanya punya ni banyak dah ni. Ya hari ni nak yata banyak orang dapat anak berzina. Hak tina perut besar tak tahu tu laki mana. Klik mari beranak lah. So baik tu. Ada setengah tu demo tengoknya. Demo pekuk. Demo pekuk. Tahu kata dua ni dah pekuk. Tapi perut besar lah. Duk pera siapa beranak. Sebaik lagu tu. Hak tak ada pokso. Hak ada pokso. Tapi ada pok saja, bukan pok dia. Bila budak ni tubik masuk bukan anak dia, walaupun benih dia hakikat sebenar. Bila tak melalui nikah yang sah, tak panggil anak dia, anak zina. Maka kalau budak ni anak tinggal zina ni anak tino. Dan dia besar esok dia nak berlaki. Bila dia nak berlaki, kena gunalah wali hakim. Tidak wali hakim, wali tu qadi, wali tu majlis agama Islam dia tu. Tempat tu masing-masing. Tak boleh ambil pok dia tu. Walaupun tidur dua tu. Walaupun dia boleh dua tu. Pok dia tu, pok dia panggil adik sama. Budak tu boleh kata pok dia dah lah. Tak boleh. Ni bayar sekali ni. Bahaya sampai tangan mana? Duk hari-hari tak boleh tepuh jatuh esmaya. Tak boleh tengok haram bukan anak dia. Apatah lagi kalau dia mati bagi sako wik dia ratik makan harta orang. Tu nak ayat tu anak lagu ni. Tu katuk dia. Bukan anak dia. Tak boleh bagi sako. Kena bagi sako ke anak dia hak lepas pada dia tu.
Hak nikah dah, sudah nikah dah, boleh anak atas apa. Hak ni walaupun dia tidur dengan dia juga, tapi bukan anak dia, tak boleh wali, tak sah. Boleh tak anak zina makan daging gerbek? Boleh, tak ada gapo. Tak ada gapo, tak ada sabit apa. Yo anak zina ni anak cuci, tapi nama terkeji. Yo masuk surga apa ni? Berita amalan dia tu hari ni dah. Tapi nama zina. Hak kejinya dua orang tu hak tidur tarik. Anak tak ada kena cuci tak ada apa, tepuh tak ada apa, dah mau lari anak zina tu. Lama anak zina hai kesok lagi aku tak leda dia mana. Meh kesok tu sana lagi. Kau si tepuh cema budak ni. Dah. Budak tak ada cema gapo, budak hormat belaka. Tidak. Anak zina nak ya tu. Makan daging gerbek tak apa, makan tak ada apa. Dalam semaya kita nampak kaki keluar. Tak apa. Kaki tak apa keluar. Jangan selok sampai ke pohon, tak boleh. Tidak. Kita semaya lah. Angin mari dia bau yang garu, garu. Allah maya luar, bawa Allah bau setok rai bau dah. Hak tu tak apa. Kita katuk selalu. Jangan dia bau pungai bunga tungging dak. Tak boleh tu. Supaya juga anak kita selok dah semaya. Allah budak ni kau kita semaya pak. Ghairil maghdubi alaihim doa dengan bini kita. Anak buah. Tidak. Selok kancik dia. Kita kena perak katuk dah. Kalau dah ghairil maghdubi selok dah tahu. Tak boleh tu. Dah lama sikit batas dah. Ataupun benatang. Anak buruk kita manja terlucu, kita semaya. Lah dia naik kata belakang selok kain, tak boleh. Kena syaratnya kita kena katuk lalu. Katuk cepat-cepat, jangan buat main-main. Kaki tak apa. Haji dak gini ni. Sah dak. Sah dak orang sini panggil dak ende. Kalau Muhammad kedak sah kedak. Tu. Kalau kita ambil tangi tutup kaki. Sah dak kalau kita ambil tangi tutup hak mana kaki hak tubik tu. Orang jatuh kau tino ni weh. Dua orang jatuh. Orang jatuh. Orang tina tak boleh. Orang tina tak boleh lah, dia kena tutup. Kena tutup. Kena tutup. Faham ambil tangan tutup ke mana? Tutup kain ke? Boleh tak apa. Selok kaki tutup dah. Tangan kita ni itu kain tutup kaki, tak ada apa. Kita tengok duduk semaya tak ada gapo. Jangan dia lock lagu tu tak sah. Ada dia. Tu. Sah kedak kita semaya hubung. Lagu mana semaya hubung weh? Amak tak kerti semaya hubung pakai tepi tu ke? Tak nampak semaya hubung ni ke mana? Demo tu duduk semaya. Kita turut le belakang. Itu semaya hubung dah. Pelik sungguh. Tak usah dengar lagi ngapa ni ni. Semaya hubung. Kau ke mana? Kau kita semaya dengan dia tu sudah dah. Lepas tu kita ada lebih lagi. Ada lebih lagi dia ni mari pak. Allah. Kita kesok lagi. Allah. Pula hubungan dia. Tak boleh lagu tu. Tu. Kita pergi mayat tu email tu. Rakaat yang ketiga dah. Kalau 4 rakaat. Kita turut dia semaya sekaat ya salah. Kita hubung sekarang kita tak ada apa. Ataupun kita pergi tu demo semaya dah, kita pergi hubung Allahu akbar di belakang. Tak ada apa. Tu semaya hubung juga tu hak mana tahu ni. Hubung hak mana ni? Tak nampak masalah ni. Pagi no tanya sah dak ni tiga ni.
Kita katuk kaki tu hubung dah. Sah tak ada apa. Jangan duk lok wi lama patah. Bagi orang tino lah jatuh tak apa. Tubik kaki tak apa jatuh. You sekat pada lutut. Lutut dengan pusat dua dengan tali. Ya aurat panggil itulah tu. Ambil lutut bagi siapa pusat tak boleh wi jadi kalau kain cari besar ni pun tak boleh dah. Nampak kulit tak boleh dah. Tu orang jatuh, orang tino tak boleh seluruh badan. Mereka tak buat tangan dengan muka. Tu orang tino nak jatuh. Pas selok kaki dia. Pas selok kaki kita bertudung dah tangan tu. Sah tak sah, tak ada apa. Mayat hubung gilah. Pada gitu. Lagu tu ni. Tak ada apa. Hubung gi. Panggil toneang, hubung gi. Habis tu dah. Habis belakang dah. Kau ada lagi Ada dah. Pada dah. Pada dah kenyir dah ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.